Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Okay, korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin Rabbil Alamin. Saya Alhamdulillah sihat. Biasalah, kejap naik kejap turun macam biasa. Kesihatan ni kejap naik kejap turun. Sebab apa? Kadang-kadang kita salah pemilihan makanan. Jadi bila kita salah memilih makanan untuk kita makan lah kan, jadi automatik badan kita pun naik turun. Tapi kalau konsisten cari pemakanan yang baik, maka badan kita maintain je cantik. Itulah, kita kalau nak makan ni pun kena pandai pilih. Jangan main makan je semua. Bila makan je semua, tak ingat dunia, itulah jadinya badan pun tak maintain juga. Kejap okey, kejap tak okey. Okay, video kali ni saya nak unboxing. Dah lama tercungak-cungak saya. Sebenarnya kan dekat seminggu dekat 2 minggu dah saya tak buat video. Dan dekat seminggu lebih saya tak edit video dan tak post video. Sebabnya ni lah faktor saya sekarang ni. Dia kejap naik kejap turun. Dia punya kesihatan. Badan saya macam dia kejap drop, kejap lemah. Mungkin faktor juga pemakanan. Yang kedua, saya dah start niaga suit iman lindungan ni fokus betul-betul. Saya dah tak ada macam dulu memain. Macam suit iman lindungan tu kalau rasa penat saya cuti, saya tutup kedai. Sekarang dah tak. Sekarang ni sakit ke tak sakit kan, dicuba lawan untuk buka juga kedai. Sebab apa? Kita nak meraihkan customer kita. Kita dah ada customer yang dah okey dengan sup kita. Jadi kita tak naklah cuti-cuti, kesian orang. Okey, sebab kat sana banyak je kedai lain, tapi cuma kita rasa serba salah. Kita dah buat kan, kita dah buat yang terbaik semua untuk customer. Jadi takkan kita nak main-main, kejap buka tutup, kejap tutup tak. Jadi macam tak boleh lah, tak cantik molek macam tu. So tak nak buang masa. Sebenarnya sekejap. Rasa semput pula. Okay, sebenarnya kan saya nak unboxing baju Pre-Love. Maksudnya saya ada terjumpa satu story dekat WhatsApp. Dia post, dia ada buat live untuk jual baju-baju yang dah dipakai. Macam baju bundle macam tu, baju dia lah. Okay, lepas tu saya boleh klik live dia dekat dalam story WhatsApp. Saya tekan terus masuk ke dalam TikTok, live TikTok dia punya. Masa tu saya macam okay, layan lah. Masa tu dah nak tidur tau, dah pukul 11 malam. Saya layan sekejap je. Saya tengok dijual baju semua cantik-cantik. Tapi adalah size tu tak kena dengan kita. Tak adalah nak beli. Yang mana kena size dengan kita, kita beli. Jadinya dah lah baju cantik. Yang kedua murah dijual. Jadi kita pun cepat-cepatlah grab mana yang berkenan dan kena dengan size yang kita nak pakai. Lepas tu grab dapatlah dalam, tak tahulah dalam berapa pasang, 3 ke 2 ke. Sebab apa, dah lama saya beli tapi tak buka-buka. Jadi risau nanti suami saya bising tau. Dah beli barang tak buka-buka ni, bila nak buka? Saya pula kalau nak buka mesti kena dengan korang. Mesti nak buka dengan korang. Ada part yang saya nak buka yang tak ada dengan korang, saya bukalah dulu. Kalau nak buka dengan korang, saya akan simpan. Saya tak ada ni macam dapat barang terus cepat-cepat buka. Tak ada. Saya macam tak apa, nanti dulu, nanti. Dia suka macam nanti dulu. Sebenarnya macam orang yang suka tangguh. Saya salah seorangnya. Sebab tu saya kadang-kadang motivasikan diri saya, jangan tangguh kerja. Okay, so tak nak buang masa. Tadi tak nak buang masa, tapi buang masa juga. Tada! Ni packaging dia. So kita nak buka. Lepas tu kan saya ada lagi tau. Ada 1, 2, 3. Ada lagi 2. Kalau dah buka ni lagi 2 lah. Barang yang saya tak unboxing lagi. Itu nanti video lain lah. Video seterusnya. Kita buka. Baju bandung. Okay.
pakaian yang pertama. Tadang, tada. Ha ni. Ni apa ni? Oh, kain. Kain guys. Bawa almari. So saya belilah kain satu. Memang kenalah. Saya muat ni. Tak ketat sangat. Okay, alhamdulillah. Tinggi juga orang ni. Kain dia labuh. Tada. Tak nak, tak cantik. Tak tepi je. Okay, yang seterusnya. Tada. Oh, baju blouse. Baju blouse. Labuh lah orang ni. Si tinggi. Saya rendah je. 149 cm je tinggi saya. Okay, cantik. Ha, masa elok lagi. Murah dia jual. RM20, RM15, RM10 semua ada. Ini saya, tapi ini saya tak ingat berapa ringgit. Tapi murah je. Ini bersama. So match lah kan. Pakai baju ni dengan kain ni. Okay, yang seterusnya. Oh, saya beli 3. Lagi satu, tudung. Tada! Tu ni hitam. Ni apa ni? Oh, scarf. Ni tudung. Saya pun dah lama tak beli tudung. Ni pun murah. RM15 ke RM10. Okey. Itu sahaja yang saya order. Bukan order, saya beli dekat saya punya WhatsApp. Saya kalau WhatsApp saya ni bukan setakat kita kenal je, kita simpan nombor. Kadang-kadang kita pernah berhubung dia tentang bisnes ke, tentang apa-apalah. Saya akan simpan nombor tu. Bukan untuk apa. Tujuannya untuk macam mana tahu disimpan nombor kita dan dia apa-apa update dekat story, kita boleh tahu dia buat apa. Bukan kita nak stalker ke apa. Tapi kadang-kadang orang bisnes selalu ada sharing benda yang bagus-bagus tau. So kita kena save nombor dia. So saya tak kenal orang ni. Nama dia tak payah sebut lah kan. Tapi orang ni buat bisnes jugalah. Dia buat bisnes pasal apa tak tahu lah bisnes apa. Sebab saya tak pernah join. Saya pernah tanya soalan pasal bisnes dia, apa yang dia buat, tu je. Tapi tak pernah join. Lepas tu saya save je lah. Tak sangka pula orang tu pun save nombor kita. So apa-apa update kita boleh nampak. Okay. So tu saja video saya kali ni. Jangan lupa subscribe tau. Korang yang dah tengok ni, yang mana belum subscribe, korang subscribe. Please, 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 please. Saya punya subscribe tak pernah naik lagi. Mungkin belum berkenan di hati. Gitu. Tak apa, tak kisah. Tapi yang penting, minta tolong siapa yang tak subscribe, tolonglah subscribe. Okay? Terima kasih. Okay, itu sahaja video saya kali ni. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Video seterusnya kita akan saya akan buat unboxing juga. Saya akan unboxing lagi 2 barang. Tak tahu bila, tapi saya akan cuba juga cari masa. Okay. Itu saja. Itu sajalah. Okay. Terima kasih korang. Jangan lupa komen kalau nak komen apa-apa. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.